Yang tu dah lama punya dah. Penang. Oh, oh Penang. Penang. Dah lama Dia lah. tempoh masuk apa? CCC eh? Sisi apa? Dah dia Film. stage Film. stage apa? Stage handing over ke, stage DLT ke? Oh, dah habis dah. Tinggal claim je. Oh, final claim so Hmm. far. Ha. Sebab aku so far statement of final account lah. Okay, baik-baik. Buka tu Microsoft Project. Ni. Sekarang macam ni, sambil kita buat tu, kita boleh identify dia punya critical. Macam Hmm. mana nak identify critical, kau pergi tu lah dekat Gantt format. Pergi dekat ribbon, Gantt format. Ni. Gantt format tu. Ribbon, Gantt format. Rancak format. Ada Gantt Okey. format. Ada? Tu nampak tak bawah tu ada critical task kan? Ha. Klik. Okay, baik. Tak apa, tunggu sekejap lah. Faham kan macam mana nak isi predecessor tu kan? Tahu? Okey, apa ni? Cuba buka tu. Cuba borderline tu select. Ubah select sikit ke sebelah kanan tu. Buka, bagi nampak apa? Finish date. Finish date column. Finish dia. Finish date column. Ya. Finish date Uh, column. Finish straight border. Finish date column. Dah ni ada tanda warna kuning kan? Ni. Warna kuning tu tanda kan? Bang. Yang tu start date column. Ah, Sekarang tu dia punya finish column tu dia tersembunyi tau. Select sikit. tu bila. Okey. Lagi. Oh, Okey, baik. Okey. Yang sebelah warna kuning tu letak warna hijau. Kita nak bezakan kan? okey. Kita nak bezakan kan? Okey, boleh lah. Hmm. Sekarang warna hijau tu kita kena dapat berapa hari bulan? Kalau ikut projek 13. kan. Ah, 12 saya bulan. Apa ni yang tabung haji tu dia dah bagi dah. LOA dia dah bagi dah. Dah. Oh, dah sign semua. Ya. Hmm. Okey, baik. Okay, sekarang ni sekarang ni scroll down. Macam recurring prelim tu jangan letak link lah, jangan letak predecessor dengan successor, jangan letak lah. Mana ni? Oh ni. Jangan letak, biar dia auto generate. Okey. Lagi turun lagi, bagi dekat electric work lah. Okey, electric work ni atas. Tu dismantle, start dengan existing workstation set. Hmm. Okay, predecessor ni kau nak link dengan mana? Kau nak start bila? Predecessor ni. Kau nak start bila? Hmm. Apa ni? 9 bulan. Dismantle kan? 9 bulan. Tapi kena bagi dapat insurans dulu baru boleh buat kerja. Oh ya. Kalau tak ada Tapi insurans nak buat kerja sana, bahaya. tapi insurans semua dia akan submit sebelum mula kerja. So Yalah. maknanya 8 bulan tu semua dapat. 9 bulan tu baru kita buat work. Yalah. Tak apa lah ni kita propose dulu. Kita propose apa based based on apa ni perancangan lah kan. Selalunya perancangan ni janganlah over sangat kan. Over planning bahaya. Betul. Okey lah ni macam ni lah aku advance kau kan, kau link dengan ni. Scroll up tengok. Lagi.
Kau cuba link dengan tu. Dengan ID 7. Turun bawah. Pergi dekat. Okey, letak 7. Kira mana 26/5. Boleh start tak? 26/5. Kalau start awal lagi okey, lagi bagus start awal. Dia Kan? 26 bulan 5. Kalau 26/5 ni start awal lagi bagus. Tapi mula kerja 9 hari bulan 5. Tak apa. Existing workstation. Tak apa kalau Mula kerja. kalau hang start awal lagi bagus. Kan. Sekejap. Maknanya Faham tak? Hang faham tak? Hang faham tak apa yang aku cuba planning ni? ni dia kira ni sekali macam site possession mula 9 hari bulan. Ya. Ah, Hang faham tak apa yang aku cuba nak advise hang ni? apa? So Kan? maknanya 9 hari bulan site possession. So Hmm. maknanya prelim ni pun semua dia akan mula awal lah. Ya, yang tu normal lah. Itu semua paperwork. Paperwork semua kena mula awal. Tak boleh mula lambat. So kalau macam contohnya kan, saya akan existing workstation ni 9 hari bulan ni. So Ya. kat sini 20 hari bulan, tak apa ke? Kau nak mula bila? 9 hari Existing. bulan. Lagi bagus. Ahead lah. So Dalam maintain je lah yang 26 hari bulan ni. maintain dulu. Okay. Okay. Next pula tu. Staff workstation. Staff workstation tu kau nak link dengan mana?